internet tak cukup power, dia tambah lagi dengan antena. Kemudian antena tu bukan sekadar improve internet dalam modem tu, dia improve semua signal telco yang ada dekat situ. Hey, salam guys, welcome to my video. Hari ni aku kongsi-kongsi sikit lah, kita sembang sikit. Walaupun tak live, aku nak cerita-cerita sikit lah tentang internet ke SIM card ke apa ke. Dah itu topik utama aku, main core aku. Jadi itu je lah benda aku cerita. Cuma aku nak sembang-sembang, bercerita-cerita, bergebang-gebang dekat luar ni lah. Aku berada kat tepi laut ni. So, bertunggu lagi, layan. So aku sekarang ada kat tepi laut ni. Oh, air pasang bro. Bukan senang nak nampak aku pakai spek kan. Silau bro. Tengok air pasang ni aku, kawasan tempat tinggal aku actually dekat dengan laut, tapi aku nak ke laut jauh sekali, jarang. Dia ada satu feeling shock tau, nampak air pasang. Lagi kalau air makin tinggi, dah naik sampai ke darat. Tapi jangan lebih-lebih lah, kan banjir satu kawasan kan. So kalau korang nak tahu, aku berada dekat, ini orang kata Pantai Rambah, Laut Rambah. Walaupun tak rupa macam pantai, tapi dia orang panggil Pantai Rambah. Tempat ni dia cantik juga. Dia dah adalah tempat permainan, dia ada museum, tapi dia kurang popular, kurang mendapat sambutan. Nak kata macam tempat pelancongan, kalau kau nak tengok pelancong, haram, jauh sekali. Aku sekarang masuk kat jambatan ni. Aku tak tahulah jambatan apa dia panggil, macam jambatan Pulau Pinang. Oh, cuaca panas. Aku masalah sikit kalau panas ni, nanti cepat berpeluh. Aku kurang normal daripada orang lain. Panas sikit memang berpeluh sekilo punya. Kat sini nak cari tempat aku letak kamera tak ada lah. Aku lupa nak bawa tripod lah. Aku pakai tripod pendek je ni. Tak ada tempat so nak letak. Sekejap ada pula tempat duduk. Aduh, bersepahnya. Aku rasa duduk sini cara lah. Okay, duduk sini jap. So guys, kalau korang perasan, aku selalu pakai baju yang sama untuk buat video. Ini bukan makna baju tak ada tau. Aku sebenarnya cuba nak selarikan. Contoh kalau aku ada 3 baju favourite aku, atau baju yang sesuai untuk aku buat shoot, aku nak pakai benda yang sama je, aku tak nak tukar-tukar. Tapi ada juga yang komen, bila aku tukar baju je, akhirnya kau mandi. Oh, ayat kau. Tapi aku tak kisahlah. Aku ingat nak pusing kamera ke arah sana, tapi sana sangat terang lah. Sebab kamera aku ni kalau pergi tembak terang nanti kan tak balance pula. Aku malas nak edit, nak setting kamera ni. Aku bukan pro sangat tentang kamera. Okey, ada viewer tanya tentang, minta aku terangkan tentang produk-produk illegal, seperti kalau pakai SIM card unlimited, masukkan ke dalam modem hack. Dan kemudian ada lagi nak suruh pasang aerial ke apa, antena, external antena untuk modem. Sebenarnya aku pun tak tahu sebenarnya external antena untuk modem tu illegal ke tak. Tapi aku rasa macam legal. Tapi untuk modem hack pakai SIM card unlimited tu memang seriously illegal. Memang tak boleh. Memang tak boleh lah kalau company dah tetapkan macam tu. Kita nak mengelat, memang terang-terang tak legal lah. Jadi susah untuk aku terangkan dalam video ni, nak kongsikan. Cuma itulah, korang kalau macam aku cadangkan, kalau korang nak pakai SIM card untuk ke dalam modem, korang guna plan internet yang kalau boleh memang pure data, seperti Digi Infinite 150. Bukan aku nak cakap plan ni bagus sangat tau, tapi plan ni memang paling sesuai aku rasa. Selain tu mungkin korang boleh pakai U-Mobile GX60X, tapi benda tu unlimited internet tau. Dia guna untuk phone saja, tak boleh pakai kat modem. Jadi yang sangat-sangat sesuai pure data guna kat modem memang Digi Infinite, itu legal lah. Tapi kalau untuk illegal, banyak, semua SIM card boleh pakai. Tapi tak manis, orang kata tak manis nak cerita kat dalam video ni kan. Kita publish kat semua orang. Jadi kalau korang nak study tentang modem-modem hack ke apa tu, korang discover sendirilah ya. Aku tak mampu nak terangkan lebih mendalam, nanti aku yang susah. The next point adalah tentang external antena ni. External antena ni dia ada macam-macam jenis tau, dan aku tak ada pengalaman pakai, tapi kawan-kawan aku ada pakai. Aku tak pakai sebab line kat rumah aku rasa dah cukup memuaskan. Memang sampai lah. Aku pakai Digi Infinite tu dalam modem, dan aku dapat aja 40 MB, 50 MB, kadang-kadang drop, kadang-kadang naik. Jadi aku rasa tu mencukupi untuk aku download video dan aku upload video-video aku ke dalam YouTube. Tak ada masalah. Tapi setengah-setengah orang macam member aku, ada yang dah pakai modem, dia improve line sebenarnya, tapi dia rasa macam tak puas hati.
Jadi dia dapatkan satu external antena ni yang harga dia boleh kata mahal. Tak silap aku disebut parabolic antena. Apabila dia pasang benda tu, internet tu makin improve. Let's say dia sama pakai plan macam aku, DJI 150. Tapi dia duduk dalam kawasan memang betul-betul kampung, penuh dengan pokok. Bila dia pakai modem tu, internet tak cukup power. Dia tambah lagi dengan antena. Kemudian antena tu bukan sekadar improve internet dalam modem tu, dia improve semua signal telco yang ada dekat situ. Jadi kalau kau datang-datang kau pakai SIM card Maxis, Celcom, korang pun dapat line korang pun jadi improve kat situ. Jadi itu salah satu kelebihan juga untuk external antena. Okay, the next topic adalah banyak viewer tanya aku tentang nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Okay, contoh kepada kalau dia tanya tentang SIM card apa yang sesuai, aku nak bagi tahu awal-awal benda tu subjektif. Okay, kalau tempat korang lain tak ada pun tak guna, sama je. Jadi korang kena kenal pasti line tu dulu, yang mana okay, line apa yang terbaik, yang mantap, yang stable. Baru korang boleh tanya aku dan aku bagi tahu. Baru korang boleh decide sama ada korang nak pakai ataupun korang boleh bagi tahu aku line ni tak ada, bagi suggestion lain bang. Okay, aku boleh jawab. Dan buat sementara ni total subscriber aku lebih kurang 1,003. Dan banyak sebenarnya orang yang tengok video aku tapi tak subscribe. Dan banyak juga komen kat video aku yang bertanyakan satu benda. Sebenarnya buat masa ni aku boleh jawab. Tapi kalau andai kata subscriber aku meningkat nanti, memang kalau aku tak jawab, jangan marah. Aku tak larat nak jawab. Sebab untuk jawab soalan orang ni, dia memberi satu tekanan kepada otak kau tau. Kalau kau nak tahu, kau tak pernah buat, kau try buat. Memang tekanan gila. Dan seriously aku cakap, channel aku ni tengah berkembang. Graf dia menaik tau. Grafnya bukan menurun, menaik. Bila menaik, maknanya banyak orang yang tengok dan banyak juga orang yang komen. Untuk layan komen seorang tu, memang mati keras. Setakat ni boleh lagi, akan datang memang dah tak boleh. Ada satu komen daripada viewer, nama dia Syah Cristaldo. Babe, review tentang pros and con Wi-Fi booster legal dan illegal. Aku tak ada pengalaman kat benda-benda ni, sebab aku tak pasang sendiri. Kawan-kawan adalah, tapi aku tak nak cakap lah benda tu tak ada pengalaman. Benda tu aku tak pasang sendiri dan aku tak dapat pengalaman daripada benda tu sendiri. Jadi korang kalau ada pengalaman tentang Wi-Fi booster legal dengan illegal ni, korang komen kat bawah, nanti aku akan pinkan komen. Barulah nama korang boleh naik, baru popular kan. Next, aku ada study tentang satu plan daripada Maxis, di mana sebenarnya Maxis tak ada postpaid yang unlimited. Yang ada pun prepaid unlimited, sebulan RM45 yang 6 Mbps tu. Tapi ada ni lah, orang kata ada FUP. Dia ada postpaid yang betul-betul unlimited, tapi mungkin susah nak cakap. Dia ada FUP mungkin 500GB atau 1TB. Tapi benda tu korang kena langgan dengan Maxis Fiber. Bila korang dah existing customer, korang langgan Maxis Fiber, dia akan offer postpaid yang korang pakai tu jadi unlimited. Tapi aku memang tak ingat postpaid plan yang mana. Sebab hari tu aku ada jumpa member daripada jauh kan. Dia cerita pasal Maxis cakap postpaid yang aku pakai ni jadi unlimited apabila aku langgan dengan Maxis Fiber. Tempat aku pun tak ada fiber. Kalau aku nak pakai fiber, aku memang nak sangat pakai fiber, tapi disebabkan kawasan aku tak ada fiber. So ada tak korang kat sini yang pakai Maxis Fiber, yang langgan Maxis Fiber dan pakai postpaid Maxis, betul-betul unlimited ke tak? Kalau betul ada FUP, berapa FUP tu? Kongsikan kat ruangan komen. Aku pin juga. Now aku nak kongsikan tentang benda paling, kalau orang tengok memang menyirap lah, especially customer Hotlink Maxis, pasal pakai apa tu, prepaid unlimited kan. Lepas tu FUP. Ada viewer yang dok komen kat video aku, dia cakap aku pakai 50GB dah tak boleh pakai, aku pakai 100GB dah tak boleh pakai. Kenapa berbeza FUP? So pada video yang lepas, video tu tentang jangan tertipu dengan unlimited internet. Video tu apa yang aku sampaikan tu betul, cuma ada satu point tu salah. Jadi aku nak betulkan kat sini. So korang tengok ni, aku akan masukkan dalam video ni. Untuk FUP limit Maxis, sebenarnya dia ada 5GB je untuk satu hari. So kalau korang pakai dalam tempoh satu hari lebih 5GB, dia terus slow. Untuk laju balik, korang kena pakai, tunggu selepas 24 jam. Dan lepas tu kiraannya lain pula. Kalau korang pakai dalam tempoh seminggu tu, sebelum seminggu korang pakai dah lebih 15GB, maksudnya korang akan slow ke 512 kbps sehingga habis minggu tu. Untuk bulanan 50GB, kalau korang jejak
50 gig FUP dalam tempoh tak kira lah berapa hari. Dah jejak 50 gig, memang korang kena tunggu sampai sebulan lah, sampai renew baru boleh pakai unlimited internet yang laju tu. Kalau tak 512 kbps. Tapi aku ada perasan, ada viewer aku cakap dia pakai sampai 100 gig. Tu aku tak tahu nak cakap macam mana. Apa trik yang dia pakai, atau mungkin dia salah komen ke apa, salah tulis kan, salah terlepas pandang. Jadi kalau korang ada yang pakai prepaid Maxis unlimited ni, jumpa 100 gig FUP, korang komen kat bawah. Okay, next topic adalah tentang streaming service. Korang ada nampak video aku update tentang Netflix streaming service. Lepas tu tentang screen ni akan datang lah, aku akan letak apa OLED ke apa tu, resolution pixel. Itu sekadar orang kata ilmu tambahan yang tak ada kena-mengena dengan internet. Dan streaming service ni bagi aku topik yang agak menarik. Pada video yang lepas aku dah kongsi tentang Netflix. So next time aku akan buat video tentang streaming service yang lain seperti iFlix, View, Amazon Prime, apa lagi Mubi. Tapi semua tu kena bayar. Tapi nak cakap macam mana, korang punya pasal aku bayar je lah nanti. Prime Video, Prime, Amazon Prime tu RM20 sebulan tau. Mubi RM10 sebulan, iFlix RM10 sebulan, View aku tak tahu. Dan View kalau aku langgan sekalipun aku takkan tengok View sebab penuh cerita Korea. Aku memang tak minat cerita Korea. So korang kalau ada minat tentang hal-hal streaming service ni, korang boleh subscribe sekali. Aku akan fokus tentang internet SIM card dan tambahan streaming service. Itu akan aku akan terus konsisten buat. Sekiranya ada company streaming service yang baru bertapak kat dunia ni, aku akan review terus. Tapi untuk review movie tu tak. Okay, ini last topik. Aku nak kongsikan, mungkin ramai antara korang yang nak tengok Netflix. Tapi korang tahu tak, Netflix tu mahal. Tapi untuk mobile tu memang murah lah, RM17. Tapi cerita situ habis situ lah. Kau boleh gunakan handphone kau je lah, tak boleh login tempat lain kan. Jadi mungkin korang nak dapatkan Netflix yang berharga paling mahal, sebulan RM54 tak silap aku. Sebulan RM54. Tapi korang rasa macam mahal sangat kan. Itu kelebihannya, boleh login kat 4 device serentak, boleh tengok serentak lah apa. Lepas tu boleh support 4K HDR. Jadi kalau korang nak beli tu, kalau terasa mahal sangat, okay, aku akan kongsikan nombor kontak untuk korang dapatkan servis Netflix, dapatkan ID Netflix yang harga rakyat. Korang check kat description kat bawah, klik link tu dan korang minta dia. Bukan minta lah, korang tanya pasal Netflix, bayar kat dia okay? Itu bukan aku, itu orang lain. Aku tolong orang aja. Memang kerja aku daripada dulu sampai sekarang tolong orang aja. Okay, consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. See you guys on my next video. Bye.